Masalah fardu ain apa yang perempuan paling tak tahu sebenarnya? Saya rasa yang paling diorang tak tahu adalah bab darah sendiri, bab haid. Istihadah nak kira macam mana tu diorang tak tahu. Walaupun dia keluar darah setiap bulan. Sudah pasti diorang pun 7 hari kita ni darah macam mana, nak tengok warna macam mana, kenapa cair macam ni, kenapa pekat, diorang tak tahu. Sebab tak pernah dibuat intensively untuk terangkan inilah keadaannya. Tak diterangkan dalam bentuk analogi yang mudah. So buku ni masya-Allah, alhamdulillah memudahkan ramai orang. Yes, buku ni menerangkan dalam bentuk analogi. Berikan nama, contoh dia baru umur ini dan dia tak tahu, baru first time. Solution dia, ini hukum dia. Dalam bentuk analogi. Macam Ustaz ada experience tahu darah ada banyak mana semua? Sebab dalam buku ni adalah dalam bab mazhab Syafi'i. Sebab negara kita mazhab Syafi'i, dalam ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi kita go through kitab-kitab mazhab Syafi'i, kita ambil penjelasan darah dalam bajuri dan lain-lain, kita mudahkan perbahasan untuk orang awam mudah faham. Bagi saya, kita buat buku agama ni bukan nak ulamakan orang awam, tapi kita nak bagi dia faham. Kita mudahkan bahasa.